Dari Portugis hingga British, tanah Melayu dijajah selama 446 tahun. Mereka datang mencari kekayaan, menyebarkan ideologi dan mengubah sistem pemerintahan kita. Tetapi selepas merdeka, adakah kita benar-benar bebas? Saya Raja Nala dan dalam video ini kita akan melihat bagaimana penjajahan bermula, bagaimana bangsa kita bangkit dan kesannya hingga hari ini. Semuanya bermula pada Ogos 1911 apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis. Portugis berkuasa selama 130 tahun tetapi menghadapi banyak cabaran, serangan dari Johor, Aceh, malah campur tangan Kesultanan Osmaniyah yang membantu kerajaan Melayu. Namun mereka hanya menguasai kota Melaka, bukan keseluruhan tanah Melayu. Keinginan mereka untuk mengawal perdagangan rempah dan menyebarkan agama Kristian akhirnya membawa kepada kejatuhan mereka sendiri. Dasar cukai yang tinggi menyebabkan ramai pedagang berpindah ke Johor, Aceh dan Banten, melemahkan kedudukan Portugis di Melaka. Penjajahan Portugis di Melaka membawa kehancuran kepada kota bersejarah Kesultanan Melaka. Mereka membakar Istana Melaka, meruntuhkan Masjid Agung Melaka dan membunuh ramai penduduk tempatan. Pada tahun 1641, Belanda dengan bantuan Johor menewaskan Portugis, tetapi berbeza dengan penjajah sebelumnya, Belanda tidak berminat membangunkan Melaka. Bagi mereka, Batavia, kini Jakarta, adalah pusat utama perdagangan. Selama 183 tahun, Melaka lebih berfungsi sebagai kubu pertahanan, bukan pusat ekonomi yang berkembang. Penjajahan Belanda di tanah Melayu tidak sekuat kuasa yang akan datang selepas mereka, iaitu British. British mula bertapak di Pulau Pinang pada tahun 1786, diikuti Singapura pada tahun 1819. Melalui perjanjian Inggeris-Belanda 1824, mereka mengambil alih Melaka. Dari tahun 1824 hingga 1942, British menguasai tanah Melayu melalui sistem residen. Mereka memperkenalkan dasar ekonomi yang membawa masuk buruh dari China dan India, membentuk struktur masyarakat yang masih kita lihat hari ini. Namun penjajahan British tidak hanya tentang ekonomi, mereka juga membawa sistem pentadbiran yang mengubah cara kita diperintah. British menggunakan strategi diplomasi dan rundingan dalam penjajahan tanah Melayu. Tanpa banyak berperang, mereka menguasai negeri-negeri Melayu melalui perjanjian seperti Perjanjian Pangkor 1874 dan Perjanjian Persekutuan. Dengan taktik ini, British berjaya mengawal ekonomi dan politik tanah Melayu demi kepentingan pribadi mereka. Pada Disember 1941, Jepun menyerang tanah Melayu dan menawan seluruh semenanjung dalam hanya 70 hari. Selama 3 tahun, rakyat menderita di bawah pemerintahan yang keras, kekurangan makanan, buruh paksa dan kezaliman tentera Jepun. Tetapi penjajahan Jepun juga membuka mata rakyat tanah Melayu. Selepas Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua pada Ogos 1945, semangat nasionalisme semakin membara. British kembali, tetapi kali ini mereka menghadapi tentangan hebat. Malayan Union yang diperkenalkan pada tahun 1946 ditolak keras oleh orang Melayu sehingga digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Perjuangan kemerdekaan mencapai kemuncaknya pada 31 Ogos 1957, hari di mana tanah Melayu akhirnya bebas selepas 446 tahun diperintah kuasa asing. Tetapi persoalan yang perlu kita renungkan, adakah kita benar-benar bebas hari ini? Penjajah mungkin sudah tiada, tetapi pengaruh mereka masih ada dalam sistem ekonomi, pendidikan, malah budaya kita. Sejarah bukan sekadar kisah silam, tetapi cermin untuk kita mengenal jati diri, kerana tanpa sejarah kita tidak akan mengenal siapa jati diri dan bangsa kita yang sebenar. Jika anda suka kisah seperti ini, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk notifikasi video terkini. Saya Raja Nala dan terima kasih menonton.